Saban tahun kita melihat kenaikan harga emas. Sebenarnya kenaikan harga emas ni dia tak membuatkan kita jadi lebih kaya. Okey, nak tahu kenapa? Contoh mudah, hari ini tuan-puan ada 1 dinar emas. Lepas 10 tahun, walaupun harga emas dah naik berkali ganda, tuan-puan hanya ada 1 dinar yang sama. Kekayaan kita kekal bersamaan dengan 1 dinar saja, tak bertambah dan tak berkurang. Sebaliknya, kalau kita ada RM2,000 pada 10 tahun yang lepas dan saving kita langsung tak bertambah dan kekal cuma RM2,000, kita semakin miskin sebenarnya. Nilai RM2,000 pada 10 tahun lepas dan RM2,000 pada tahun ini dah tak sama. Jadi, nak bertambah kaya dengan emas, fokus terus dengan pertambahan gram dari tahun ke tahun. Jangan peduli tentang harga. Kalau tahun 2025 kita berjaya memiliki 100 gram emas, pastikan tahun 2026 kita memiliki 200 gram emas. Itu barulah membuatkan kita bertambah lebih kaya. Jadi, bagi tuan-puan yang berminat untuk bermula dengan simpanan emas di Public Gold, tuan-puan boleh klik link profile, daftar akaun secara percuma dan saya akan bimbing tuan-puan dengan langkah dan cara terbaik dalam simpanan emas. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan kewangan.